Nak teruskan, Assalamualaikum, pada pagi ini, pagi yang cukup indah hari ini, hari Sabtu, insya-Allah Majlis Ilmu kita teruskan. Hari ini kita akan bersama dengan doa Al-Falah dan tajuk yang kita akan kongsikan kepada anda adalah berkaitan dengan pengorbanan dalam Islam, insya-Allah kan. Dan kita tak lama lagi akan menyambut hari raya Korban ataupun hari raya Haji. Jadi kita nak menghayati sebenarnya apakah yang dikatakan pengorbanan sebenar dalam Islam itu sendiri. Masya-Allah, bersama dengan saya sekarang ini di studio, saya bawakan anda selaku CEO Alif Consultant ataupun Duat Al-Falah kita hari ini. Kita bersama dengan Ustaz Dr. Muhammad Zabir Jamaluddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar? Baik, alhamdulillah. Ustaz, apa khabar? Baik, alhamdulillah sihat. Masya-Allah, alhamdulillah. Jadi Ustaz kan hari ini kita nak kongsikan berkaitan dengan pengorbanan. Sebab kalau ikutkan pengorbanan ni kan Ustaz kan macam-macam pengorbanan yang boleh kita ambil ibrah tentang mungkin pengajaran daripada kisah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail kan Ustaz. Jadi mungkin dalam konteks Islam itu sendiri Ustaz, apakah maksud korban yang boleh kita ambil pengajaran untuk kita lakukan kehidupan seharian kita Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Terima kasih Puan Dewi. Alhamdulillah kita pun berada dekat-dekat penghujung Zulkaidah kan, nak masuk bulan Zulhijjah. Jemaah-jemaah haji kita pun sudah makin ramai berada di tanah suci dan pastinya mereka juga berkorban meninggalkan anak dan anak-anak mereka, keluarga mereka, akan pergi menunaikan perintah Allah iaitu ibadah haji. Apabila disebut tentang korban, korban ni bukan hanya korban haiwan. Sebab itu kalau kita tengok tentang korban ni datang daripada perkataan qurba, iaitu mendekatkan ataupun menghampiri. Manakala dari istilah syarak, korban itu iaitu penyembelihan haiwan lah. Tapi kita juga kena ingat bahawa korban ini bukan hanya penyembelihan terhadap haiwan yang kita nak sembelih pada hari raya haji pada 10, 11, 12 dan 13 hari bulan Zulhijjah nanti kan. Tapi korban ni dia lebih luas, Ada korban masa, kena korban tenaga, kena korban wang ringgit. Jadi ini perkara yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Sebagai contohlah, kalau kita nak buat sembelihan korban, kita kena ada duit. Jadi kena ada duit, kena korban masa kita kan. Kena cari duit, kena usaha, baru ada duit. Daripada ada duit tu baru kita boleh membeli binatang ataupun haiwan korban. Dan masa kita terpaksa korbankan. Jadi maknanya kalau kita tengok bukan hanya sembelihan haiwan lah. Konsepnya sangatlah luas, apatah lagi korban kalau kita pergi kepada penyembelihan haiwan, disuruh pula kita cari haiwan yang terbaik. Bila cari haiwan yang terbaik, dia akan jadi mahal lah. Kan? Takkan kita nak ambil haiwan yang kurus, daging pun tak ada, tulang je kan. Jadi maknanya di situ kita lihat bahawa konsep korban itu dia lebih luas. Dan kena ada rancangan, nak buat korban ni kena ada perancangan. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut fasalli li rabbika wanhar. Dia suruh kita sembahyang dan sembelihlah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi manusia ni kena ada planning, nak korban ni kena ada planning. Dalam ayat yang lain Tuhan sebut bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Mereka berjuang dengan harta benda dan jiwa mereka pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak korban ni harta nak kena korban. Nak ada harta kena cari kerja, kena ada luangkan masa, tak boleh duduk-duduk saja lepak-lepak, relax-relax, malas-malas, santai-santai, tak boleh. Tak boleh santai. Awak kenapa ni tak nak korban ni? Oh, saya tak ada duit. Pergilah kerja kan, pergilah usaha. Jadi bila kita faham konsep yang macam tu, maka pengorbanan ni memerlukan satu tindakan yang aktif. Otak kita berfikir apa kita nak buat dan bagaimana kita nak buang perasaan dalam diri kita itu malas dan juga ada sesuatu yang kita nak capai. Kalau kita boleh sebut peringkat awal tu basic macam tu dulu. Okey. Masya-Allah. Akbar, itu je kita nak tahu kan erti pengorbanan sebenarnya. Sebenarnya apa pun yang kita buat kan Ustaz kan, kita ada pengorbanan. Baik Ustaz kata tadi, kalau kita nak berkorban kita kena kerja. Kalau betul. Kita nak yalah apa pun yang setiap sekecil-kecil pengorbanan tu, itulah yang kita lakukan sebenarnya dalam kehidupan seharian kita kan, masya-Allah. Jadi Ustaz, kalau dalam konteks masyarakat moden sini sekarang ni Ustaz, kita yalah kita dah internet semua dah sebagainya dah moden. Jadi apakah cabaran yang kita dihadapi untuk menjalani
ibadah korban dan bagaimana agaknya caranya untuk kita mengatasinya sendiri, Ustaz? Ya, cabaran kita masyarakat moden hari ini ialah tentulah sekali isu-isu yang kita dapat baca di media-media sosial ialah tentang bagaimana nak menggandakan pendapatan. Living cost lah, living cost kita agak tinggi dan sebagainya. Tapi saya kadang-kadang tengok, saya boleh bersetuju dan boleh tak bersetuju juga kan. Sebab ramai juga orang makan tempat mahal-mahal. Ya, Allahu Akbar. Kan, minum kopi mahal-mahal kan. Ya. Sebab peniaga-peniaga kopi mahal ni pun nampaknya ada sambutan juga. Jadi cabaran kita sebenarnya ialah yang paling penting nak meletakkan sesuatu yang utama. Yang tak utama di belakang. Jadi saya melihat masyarakat kita kadang-kadang keliru mana dulu mana kemudian. Maknanya kalau kita tengok ada orang nak bermewah-mewah, ada orang nak ke melancung-melancung. Jadi di situ dia akan habis duit lah. Dan perkara yang utama dia terlupa ataupun tak memberikan perhatian. Jadi ini yang menjadi masalah kepada masyarakat. Jadi dalam masyarakat moden hari ini kita tengok benda itulah, anak-anak kita pun macam tu juga kan, nak santai-santai, nak enjoy-enjoy. Jadi akhirnya dia terlupa meletakkan sesuatu yang utama. Dr. Yusuf Qaradawi mengarang sebuah kitab yang masyhur iaitu Fiqh Aulawiyat. Fiqh Aulawiyat ini menceritakan tentang bagaimana kita nak atur hidup ni, mana dulu mana kemudian. Jadi ini yang menjadi masalah bila kita tak faham. Bila kita tak faham, maka kita pun berbelanja kepada perkara-perkara yang tak sepatutnya. Dalam dunia moden kita hari ini pula, di sudut positifnya, iklan-iklan tentang korban umpamanya kan. Iklan tentang korban ni banyak. Jadi kalaulah di tempat kita dah penuh nak masuk korban, kita boleh cari tengok ada NGO ataupun surau-surau lain yang masih belum cukup bahagian-bahagian korban. Jadi masyarakat moden dapat peluang yang luas untuk melibatkan diri dalam ibadat korban kita lah di musim Hari Raya Aidiladha nanti. Masya Allah, itu dia kan. Dan seperti mana yang Ustaz kata tadi, kadang-kadang kita ni memilih untuk mungkin beli kopi mahal sikit. Allahu Akbar. Mungkin kadang-kadang pakaian ke makanan sekali duduk mungkin 200-300 kan. Allahu Akbar. Mungkin boleh kita simpan sedikit untuk melakukan ibadah korban bagi mereka yang memerlukan, sebab kita tahu melakukan ibadah korban ni hanya setahun sekali sahaja kan Ustaz kan. Apalah salahnya untuk kita lakukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu bagi mereka yang mungkin yang mampu, Ustaz. Mereka mampu untuk melakukan ibadah korban, tapi dalam konteks ibadah itu sendiri bagi mereka yang tak mampu, malah mereka memerlukan, bagaimana Ustaz untuk mereka pun turut merasakan ibadah korban itu sendiri, Ustaz? Ya, betul. Sebab itu bagi mereka yang ada duit, ada kemampuan, terlibatlah korban. Sebab korban itu bukan sekadar dia nak dapat pahala, tetapi ada hubungan sosial dengan masyarakat. Ya. Masyarakat yang tak mampu dapat makan daging. Dapatlah satu kesedapan pada hari raya untuk mereka makan dan sebagainya. Oleh sebab itu sangat penting kepada kita bahawa pengorbanan ni bukan hanya kita korban duit, kita buat sembelihan, tetapi juga kita korban perasaan kita, humanity kita, kemanusiaan kita. Di sana ada orang fakir, ada orang miskin, dalam dan luar negara yang memerlukan. Kalau macam di negara luar, negara minoriti Muslim, seperti di Kemboja, seperti di Vietnam, dia makan daging setahun sekali itulah. Apabila kita buat korban, itulah peluang dia dapat kan. Jadi sebab itu pengorbanan itu kita juga mengambil kira tentang golongan-golongan fakir, miskin. Kita perlu beri perhatian, bukan korban duit saja, bukan korban masa saja, tapi mengorbankan jiwa kita, ada belas kasihan terhadap golongan-golongan yang memerlukan ini. Masya Allah, itu dia kan. Jadi kita mengharapkan agar ada empati sikit, Ustaz kan. Kepedulian kita terhadap masyarakat di luar sana yang mungkin ada yang setahun sekali je dapat makan daging korban. Jadi itu yang kita harapkan, supaya kita dapat kesedaran untuk membantu. Sebenarnya kita konteks dalam korban ni adalah kita membantu sebenarnya masyarakat sekeliling, terutamanya umat Islam yang mereka nak merasa mereka mungkin ujian mereka adalah kesusahan kan, tapi ujian kita adalah bagaimana kita untuk membantu mereka dengan melakukan ibadah korban. Masya Allah. Jadi insya-Allah Ustaz, jadi kita nak sambung sebelah sini. Jadi kita nak berehat dulu seketika. Insya-Allah kita akan kembali lagi selepas ini. Kita bersyukur kepada Allah SWT kerana jasa
yang terdahulu yang memberikan kekuatan, dan kita harus pelajari kelemahan-kelemahan yang menyebabkan kita terpaksa menghadapi cabaran. Jadi masa sekarang ini kita dengan semangat rakan-rakan TPM, ada menteri, rakan-rakan pegawai KSN dan seluruh mitra yang membantu memberi keyakinan baru, the new sense of confidence di kalangan kita, yang berkat kesatuan dan perpaduan dan kestabilan politik yang ada, kita kemudian merangka dasar-dasar yang jelas, dan kita belajar dari pengalaman kelemahan-kelemahan yang lalu. Ada kekuatan saya sebut tadi, landasan yang baik, tapi kita juga secara ikhlas, secara jujur menerima kelemahan-kelemahan, dan ini harus pertama difaham dan dirongkai, kemudian diperbaiki. Sebab itu saya mengajak rakan-rakan balik kepada landasan. Mau angkat negara mesti dengan keyakinan, mesti dengan semangat perpaduan, mesti dengan kecintaan kepada negara, mesti keyakinan bahawa negara ini mampu diangkat sebagai negara hebat, Malaysia di antara dunia. Watak jalan merupakan watak antagonis ataupun keperluan wataknya adalah membawa elemen kejahatan lah dalam telefilm Bila dan Abah. Jadi saya personally memang sukakan watak ini sebab apa? Kita berlatarkan orang kata tu suasana kampung. Jadi bila menjadi watak sebagai orang kampung ni, untuk explore benda tu saya seronok sebab bagi saya orang yang tak terdedah sangat kepada dunia bandar, kerja, kekayaan dan sebagainya, dia ada juga permasalahan yang lebih kurang sama. Cuma cara penyampaiannya mungkin berbeza. Itulah antara sebabnya saya rasakan sangat dekat dengan watak jalan. Jadi pandangan peribadi saya terhadap naskah Bila dan Abah, saya sangat sukakan cerita yang berlatar belakangkan dunia perkampungan. Orang kata tu kita boleh tengok rumah-rumah lama, surau lama dalam ni. Ada jemaah-jemaah pergi surau, ada jemaah-jemaah keluar daripada surau, lepas tu ada orang kata tu sawah padi. Bila Bilal berjalan bawa bunyi dia di sekitar-sekitar kampung, kita boleh rasa komuniti kampung tu. Dan saya dapat rasakan orang kata tu boleh jadi salah satu telefilm yang menggambarkan kehidupan kampung yang sebenar. Itu saya suka. Harapan saya juga kepada siapa yang menonton Bila dan Abah, kepada sesiapa yang menonton tu, kalau ada impian untuk menunaikan umrah dan sebagainya, mungkin ini akan menjadi salah satu pemanis orang kata tu untuk mengejar impian tersebut. Sebab kadang-kadang bila kita tengok macam mana susahnya orang lain, kita akan bersyukur dengan kesenangan yang kita ada. Jadi saya harap Bila dan Abah berjaya melakukan itu. Jangan lupa saksikan drama Bila dan Abah di TV Al Hijrah.
Baik, Alhamdulillah kita kembali lagi dalam Assalamualaikum. Kita masih lagi dalam topik pengorbanan dalam Islam kita, dan kita masih lagi bersama dengan Ustaz Dr. Muhammad Sabir Jamaluddin. Masya Allah. Jadi Ustaz, Allahu Akbar, tadi Ustaz dah kongsikan kepada kita berkaitan dengan erti korban, erti pengorbanan kan. Dia bukan setakat untuk kita melakukan ibadah korban saja, tapi mungkin sekecil-kecil pengorbanan yang kita lakukan. Tapi Ustaz mungkin boleh kongsikan juga berkaitan dengan, mungkin kita selalu dengar daripada zaman kecil-kecil lagi kita dah tahu dah cerita tentang pengorbanan Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail, dan saya rasa semua pun dah faham. Tapi bagaimana kefahaman untuk kita memahami sebenarnya erti pengorbanan itu sendiri dan kita menghayati dia dalam kehidupan seharian kita, Ustaz? Ya, terima kasih Puan Dewi. Ya, memang betul kalau kita tengok apabila nak masuk saja Hari Raya Kurban, kita akan diceritakan kisah Nabi Allah Ibrahim dan Ismail. Sebab ia lambang pengorbanan sebenarnya, simbol pengorbanan yang besar, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala syariatkan ibadat kurban kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan kita sedia maklum bahawa peristiwa pengorbanan Nabi Allah Ibrahim ni satu pengorbanan agung, iaitu taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini paling penting sekali. Pengorbanan konsepnya mentaati Allah Subhanahu Wa Taala dalam perintahnya. Dalam surah As-Saffat ayat 102, ketika Nabi Allah Ibrahim berkata kepada Nabi Ismail, "Wahai anak kesayanganku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku menyembelih kamu." Jadi ayat yang ini menceritakan bagaimana Nabi Allah Ibrahim berkomunikasi dengan anak dia. Dan menariknya dia sebut ya bunayya, wahai anak kesayanganku, wahai anakku. Maknanya komunikasi ni penting. Nak buat benda besar ni, nak sembelih anak ni kan. Tapi dia kata wahai anak kesayanganku, bagaimana pendapat kamu? Bagi pendapat kamu. Aku telah melihat, aku sembelih kamu dalam mimpi. Nabi Ismail tahu bahawa mimpi bapanya bukanlah satu mimpi yang biasa-biasa. Itu adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sorot sejarah ni agak menarik tau. Iaitu ketika Nabi Allah Ibrahim nak zuriat, dia dapat zuriat lambat. Dah tua dah kat 80 dalam kitab-kitab sirah sebut. Dapat zuriat tinggal pula di padang pasir. Maknanya waktu tu orang kata dalam pantang lagi lah Hajar. Membesarlah Ismail. Lepas tu datang nak sembelih pula. Allahu Akbar. Nak sembelih pula. Dah lah tak jaga. Kalau kita kata kecil-kecil dah tak jaga, letak pada pasir, lepas tu dah besar sembelih pula. Jadi kalau kita fikir secara mendatar, kita akan kata pelik kan? Tapi tengok bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan dua nabi ni, bapa dan anak ni taat kepada Allah. Yang inilah simbol pengorbanan yang besar. Iaitu mentaati Allah. Bila kita nak buat satu pengorbanan, kita kena ingat lillahi ta'ala. Kita buat semua kerana Allah. Jadi Tuhan suruh kita buat apa? Perintah Allah itu kita kena buat. Nabi Allah Ibrahim, Allah perintah dia sembelih anak dia. Dia kena taat pada Allah. Dia tidak sangka buruk pada Allah. Dalam hadis kudusi Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, aku bersamaan dengan sangkaan hamba-hambaku. Kalau hamba aku sangka buruk pada aku, maknanya sangka buruklah pada Allah Subhanahu Wa Taala kepada dia balik. Jadi Nabi Allah Ibrahim dia tak ada sangka buruk. Jadi dalam isu pengorbanan ni juga, dalam hidup kita ni kita jangan sangka buruk kat orang. Jangan cepat, sebab kita memang cepatlah kalau nak buat konklusi. Bila dengar ni, tengok sekeping gambar, kita pun buat kesimpulan jangan, hati-hati dulu kan. Tengok sekeping video klip yang hanya 3 minit, kita terus salah Jabatan Agama Islam sebab tak bagi bantuan pada mualaf. Nanti dulu kita tak tahu cerita panjang dia kat mana, masalah dia kat mana, jabatan agama mana dan sebagainya. Jadi akhirnya membuka ruang pada orang untuk menghentam jabatan-jabatan agama, pusat-pusat zakat dan sebagainya. Hati-hati ni benda ni. Sebab itu kalau kita tengok dalam konsep pengorbanan, apabila Nabi Allah Ismail tahu itu perintah Allah, dia serah kepada Allah. Tak apa. Cuma dia kata, tolonglah tajamkan pisau tu. Supaya aku ni taklah rasa sakit sangat. Jadi sebagai manusia, tentulah kita juga ada harapan kalau terpaksa kita korban, biarlah kita buat yang terbaik. Terbaiklah maknanya kalau di sembelihan tu berlaku, janganlah terlalu menyakitkan. Baik, yang menariknya lagi ialah, sampai kepada peringkat dan penyembelihan itu, Nabi Ismail masih lagi redha. Walaupun di situ ada bisikan-bisikan syaitan kepada Nabi Allah Ibrahim dan Ismail, lawan bisikan syaitan ni. Sama juga macam kita nak korban ni. Tak lepas dah buat dah ni. Lepas dah buat, Ustaz. Tahun ni tak payahlah, kata. Kadang-kadang bukan duit tak ada. Ada duit. Tapi, yalah, sebab hari tu masa jamuan telajak Syawal tu dah 2 ekor kambing.
bila masuk Zulhijjah tak buat korban. Ini saya nak kena betulkan ni. Kadang-kadang masa raya kita habis duit banyak kan. Kambing golek dan sebagainya. Bila mari raya Aidiladha buat tak tahu je. Tak boleh lah macam tu. Maknanya dia tak faham konsep pengorbanan tu. Nak bagi makan orang sila, tapi jangan lupa ada 4 hari Allah Subhanahu Wa Taala bagi peluang untuk kita berkorban. Sebab itu pengorbanan Nabi Allah Ibrahim dan Ismail Tuhan tunjukkan gantinya iaitu dengan seekor kibas yang gemuk. Disebut tu kan dalam hadis tu kan. Kibas yang gemuk, yang sihat. Jadi kita pun sama juga bila kita nak buat satu pengorbanan, buat yang terbaik. Bukan hanya haiwan. Masa kita, fikiran kita, wang ringgit kita infakkan yang terbaik. Itu dipanggil simbol apa yang telah ditunjukkan oleh Nabi Allah Ibrahim dan Ismail. Masya Allah, itulah kita berikan yang terbaik kalau nak dibandingkan nikmat yang Allah bagi kat kita, betul. Kan sebenarnya Ustaz, Masya Allah banyak sebenarnya nikmat. Rasa macam malu sebenarnya untuk diri sendiri. Apalah sangat untuk kata mungkin tak dapat seekor, dapat sebahagian pun jadi. Subhanallah, saya mengingatkan diri saya juga sebenarnya, Masya Allah. Jadi Ustaz, kalau kita ikutkan kan mungkin lah kalau kita ikutkan kalau dalam zaman sekarang, dunia sekarang, semuanya kita kadang-kadang mengejar materialistik. Kita nak mungkin kita nak nampak yang kita nilah yang macam kebendaan kan, ada harta dan sebagainya, tapi kita kadang-kadang nak keluarkan sikit tu, ya Allah susahnya nak melakukan ibadah korban tu. Jadi macam mana kita nak jadikan hati kita ni, kita nak tanam nilai-nilai yang baik, nilai-nilai pengorbanan kita ni untuk dapat kebaikan sebenarnya bersama, Ustaz? Ya, itu sifat manusia sebenarnya. Secara umumnya manusia itu macam itulah kan. Dia bila nak sesuatu dia buat untuk diri dia. Maknanya kebahagiaan, keseronokan, pakaian, handphone dan sebagainya lah, kereta dan sebagainya, harta-harta dunia ni kan. Tapi kita juga kena ingat bahawa yang kita buat, yang kita usaha, yang kita dapat bukan semua milik kita. Sebab tu dalam Islam dia ada konsep sedekah, dia ada konsep wakaf, dia ada konsep zakat ya. Jadi kita kena fikir, walaupun kita dah bayar zakat, kenapa kita tidak usaha untuk infak dan juga sedekah lah. Jadi di situ agama kita menyebut tentang ganjaran yang sangat besar pada orang yang memberi. Sebab itu Nabi juga memberi amaran juga dalam hadisnya. Bagaimana mungkin seorang Muslim itu boleh tidur nyenyak lena, saudaranya kelaparan. Jadi Nabi tak nak orang macam ni. Dia kaya, dia mempunyai harta, tapi dia tak peduli pasal orang lain. Dalam konteks kita hari ini, Palestin umpamanya kan. Kita macam mana kita boleh bantu mereka tak makan dan sebagainya. Memang kita doa dan sebagainya. Tapi kalaulah kita boleh menyumbang 1-2 ringgit dalam tabung-tabung kemanusiaan, tabung-tabung NGO yang membantu Palestin, kita kena buat. Begitu juga dalam hal masyarakat sekeliling kita. Tadi saya nak datang ke TV Hijrah ni, saya tengok ada gelandangan ya. Jadi mereka tu kena fikirkan macam mana nak bebaskan mereka menjadi gelandangan. Supaya mereka ada pekerjaan, mereka ada tempat yang selamat, mereka ada makan minum, mereka ada rawatan. Jadi inilah peranan-peranan kita yang kita sebut sebagai hasil daripada didikan pengorbanan tu. Yang kita kena terbitkan dalam jiwa kita. Bukan hanya wang ringgit, tapi di situ ada juga orang susah, orang memerlukan. Begitu juga kita dengar ada pelajar-pelajar lepasan SPM baru-baru ni yang tak ada duit nak masuk ke universiti. Mak bapak dia dah meninggal. Jadi kita pun kena bantu. Jangan kita kata, Ustaz Zakat buat apa? Ustaz Zakat buat apa? Ustaz Zakat ada tanggungjawab dia. Tapi kita juga ada sumbangan yang boleh kita bantu kat situ. Jadi saya rasa perkara penting kita kena buang sifat suka menyalahkan. Tapi menjadilah sikap suka terlibat dan membantu masyarakat-masyarakat yang memerlukan bantuan dan juga pertolongan daripada kita sendiri. Ya, Masya Allah, tu dah jangan sifat yang suka menyalahkan, Ustaz kan. Kita sendiri kadang-kadang kita jangan mempersoalkan, lebih baik kita sendiri yang menghulurkan bantuan, yang memberikan bantuan. Allahu Akbar. Yang sudah pasti kalau kami kat Assalamualaikum ni Ustaz kan, setiap hari ada je ustaz-ustaz yang akan kongsikan berkaitan kebaikan berinfak, kebaikan bersedekah, apatah lagi kebaikan melakukan ibadah korban. Allahu Akbar, begitu besar sebenarnya ganjaran, sebenarnya itu hadiah Allah untuk kita. Betul. Allahu Akbar. Jadi harap sama-sama mungkin dah dapat kan, kita dah faham untuk kita kenapa kita kena melakukan ibadah korban ini, untuk membantu orang lain juga yang memerlukan. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan juga antara peranan institusi keagamaan dan juga masyarakat untuk kita memastikan ibadah korban ni kita dapat jalankan dengan lebih efektif dan juga bermanfaat kepada semua. Ya, yang paling penting ialah pendidikan. Institusi agama kena
banyak mendidik masyarakat tentang kepentingan pengorbanan. Bukan hanya mengorbankan haiwan tetapi juga masa, tenaga dan sebagainya. Jadi pendidikan ini sangat penting kerana pendidikan ini akan membentuk masyarakat. Bila kita tak bagi pendidikan, masyarakat tidak akan terbentuk. Kalau kita tengok dalam konteks pengorbanan, maka kita kena lahirkan tukang-tukang sembelih yang ada authority, certified. Slaughterman. Jadi orang kata ada pelapis-pelapis. Sekarang kita menghadapi masalah bila kita nak buat korban, tak ada anak-anak muda yang boleh tumbangkan lembu umpamanya kan. Tak adalah. Kita terpaksa bergantung pada warga-warga asing. Jadi ini perkara yang berlaku kita tengok dalam masyarakat. Jadi institusi-institusi ini kena bantulah bagaimana boleh melahirkan generasi yang boleh melaksanakan kerja-kerja ibadat korban dan sebagainya. Begitu juga kafiat-kafiat, kelebihan-kelebihan, fadail-fadail, sembelihan, korban. Jadi kadang-kadang ada orang duit, dia beli handphone beribu-ribu tak apa. Kan? Tukar tayar kereta dia okey. Tapi bila buat korban, dia rasa macam tak ada apa-apa. Dia kata, saya dah buat dah dulu. Jadi dia tak buat. Sedangkan Nabi SAW sentiasa sepanjang Nabi hidup, Nabi buat sembelihan. Jadi bukan seko. Kalau kita baca sejarah, Nabi bukan sembelih seko. Kita ni seko pun payah, satu bahagian pun berkira kan. Jadi macam mana tu? Sebab tu kita tak faham konsep pengorbanan yang dibuat oleh Nabi SAW itu bukan sedikit. Bukan Nabi sembelih seekor kambing. Bukan Nabi sediakan seekor unta. Jadi nak ceritanya Nabi buat yang banyak. Kita ni buat satu, kita rasa macam dah memadai. Hakikatnya tidak. Jadi sesiapa yang ada kelebihan harta, mal, wang ringgit, ada peluang dan masa lagi sebelum Hari Raya Aidiladha, carilah ruang-ruang untuk berkorban, keluar. Dan paling penting, dalam keluarga kita tu sendiri, kita bentuk masyarakat kita, anak-anak kita yang faham kenapa kita buat ibadat korban. Bukan kerana surau tawarkan bahagian, tapi kita kata ini pengorbanan yang kita buat berdasarkan ajaran Islam yang telah ditunjukkan oleh Nabi Allah Ibrahim dan juga Ismail alaihissalam. Masya-Allah, Allahu akbar. Itu dia sempat lagi Ustaz kan? Sempat lagi untuk kita kata nak melakukan ibadah korban. Mudah-mudahan Allah terima segala amalan kita lakukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Setahun sekali saja untuk kita melakukan ibadah korban. Kadang-kadang tu kita boleh, kalau orang rasa macam susah Ustaz, kadang-kadang plan. Simpan sebulan berapa, sebulan berapa. Mungkin dah boleh plan Ustaz kan untuk melakukan ibadah korban. Masya-Allah. Kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Ustaz. Masya-Allah. Ustaz Dr. Muhammad Sabir Jamaluddin selaku CEO Alif Consultant dan juga Duat Al-Falah kita pada pagi ini. Mudah-mudahan banyak ilmu yang kita dapat hari ini. Kita dapat orang kata menyedarkan diri kita bahawasanya melakukan ibadah korban adalah perkara yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, selain untuk mungkin membersihkan hati kita, membersihkan diri kita daripada dosa, dan juga kita dapat membantu mereka yang memerlukan makan daging yang mungkin setahun sekali je kan Ustaz kan. Masya-Allah. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Sama-sama. InsyaAllah rezeki kita jumpa lagi Ustaz. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi baiklah para penonton, kita nak berehat dulu seketika. InsyaAllah kita kembali lagi selepas ini.